Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. Seperti apa yang aku share sebelum ni, aku nak buat benda gila. Sebab aku dah miss review 9 chapter tau. So aku nak buat benda gila, iaitu dalam satu review, dalam satu video, aku akan cover ke semua 9 chapter ni daripada 1174 sampai 1182. And aku sekarang ni bukanlah nak bergaya ke nak cacah cool ke apa. And korang selalunya bila tengok video aku hype sikit. Tapi hari ni mungkin dia akan slow down sikit sebab aku tengah tak sihat. Tapi aku tak nak disebabkan kesakitan aku sekarang ni dia menghalang aku untuk buat video. Sebab itulah apa yang berlaku sebelum ni kan. Sebab itulah kita miss sampai 9 chapter. And sebenarnya aku dah start research review ni pun daripada weekend lepas. Tapi sebabkan aku sakit so dia dah masuk weekend yang baru dah ni. So aku tak nak delay lagi. Aku tidak nanti bulan depan baru aku akan boleh buat video ni kan. So aku minta maaf awal-awal dengan aku punya persembahan. Tapi aku harap korang dapat faham and dapat tengoklah sampai habis. And komen kat bawah apa pendapat korang tentang review yang first time aku buat macam ni. Okay, so jangan buang masa lagi, jom kita start. Chapter 1174, kita dapat tengok Summers buat hal tau. Kapal yang diorang perlukan untuk colek budak-budak Elbaf semua tu secara tak sengaja dah dihancurkan. So dia tak ada transportation untuk colek lah budak-budak tu. Yang buatkan lagi teruk, budak-budak tu pula tak boleh stop jalan and akan jatuh mati disebabkan kuasa aero Gungko. Kuasa aero Gungko kan dia automatik macam tu kan. Sebab dalam masa yang sama pula Gungko masa tu dalam kawalan Imo. So Somers tak boleh lah nak cakap macam Gungko stop dengan budak-budak ni ke apa benda kan. So Somers yang daripada panik sebelum ni, dia tiba-tiba jadi excited pula. Dia excited sebab dia dapat tengok parents budak-budak tu nanti menjadi saksi kepada kematian diorang. Dia nak tengok parents budak-budak ni sengsara tau. Dia ni punya jahat memang level lain lah si Summers ni. Aku memang tak tahu lah nak cakap macam mana. Dia suka tau. Dia suka tengok kesakitan, kematian, kesengsaraan orang lain. Dia kalau boleh, dia nak dengar mak bapak budak-budak Elbaf ni menjerit, menangis, meratap. Memang sick gila si jahanam Summers ni. Kan memang susah kau nak describe dia punya kejahatan tu macam mana. And chapter ni memang sedih gila lah. Selain pada si gila si Summers ni, budak-budak Elbaf ni pun boleh buat kita menangis. Kalau korang tak menangis masa baca chapter ni, aku tak tahu orang cakap apa. Sebab budak-budak ni basically diorang dah ready lah sebelum tu. Diorang dah macam dah faham dah nasib diorang ni macam mana. Tapi hujung-hujung ni diorang datang, kata nangis tu datang balik. Sebab diorang dah rasa takut. Sebelum tu diorang rasa macam diorang boleh dah berani semua benda. Tapi diorang rasa takut sebab apa? Sebab sebelum tu diorang, ataupun waktu tu juga diorang masih nampak kesungguhan struggle parents diorang nak cuba selamatkan diorang. Tapi memang tak boleh. Tak jumpa langsung cara nak lepaskan diorang. Tak jumpa cara nak stopkan arrow tu. Tak jumpa cara nak buang duri tu. So budak-budak ni diorang cuma mampu flashback lah. Ingat balik kenakalan diorang kan. Ingat balik apa yang kedegilan diorang terhadap parents diorang sebelum ni kan. Buat parents diorang marah, tak nak dengar cakap semua dia. So diorang mula ada rasa bersalah. Dan apa yang berlaku kat atas diorang ni bagi diorang macam inilah balasan dia kan. Sedih sebab budak-budak ni rasa macam tu. Tapi sebelum diorang semua ni jatuh, parents diorang ni semua jadi hero. Bukanlah hero menyelamatkan, tapi hero kepada diorang semua ni. Sebab diorang sanggup datang, melompat, lari, peluk, nak jatuh sama-sama dengan budak-budak ni. And kita sekarang ni bukan nak cakap pasal diorang akan jatuh je. Masa diorang peluk tu pun diorang kena tikam bertubi-tubi dengan duri si Summers ni yang memang dah ikat budak-budak ni kan, sekeliling budak-budak ni. Walaupun benda tu invisible. Gila weh. Parents mana yang sanggup nak tengok anak diorang mati kan. Kalau aku pun, daripada aku duduk sini dan diam tengok anak aku jatuh mati, memang aku akan berlari, aku akan peluk dia dan biarlah jatuh sama-sama. Ini bukan pasal kita dah give up ke, nak bunuh diri ke apa benda. Ini sebab kita dah tak jumpa jalan penyelesaian dia kan. So daripada kita tengok, kita sama-sama pergi kan. At least kita comfort anak kita tu supaya dia tak jatuh seorang mati seorang. Kontroversi lah nak cakap pasal benda ni. Tapi macam mana. Memang sedih gila sini. Sumpah sedih gila. Antara yang sedih, Johanna, budak Elbaf ni yang tak ada parents. Dia macam reda je. Yang lain semua ada parents. Tapi apa jadi cikgu dia, cikgu dia datang peluk. Padahal sebelum tu dia nakal dengan cikgu dia. Ya Allah, bila fikir balik sedih. Beyond Tasso tak suka abang dia, si Rodo. Kenapa aku nak highlight benda ni? Sebab kita tak suka si Rodo. Tapi apa Rodo buat? Dia pun sama, terjun peluk adik dia.
kasih sayang abang terhadap adik dia. Weh, ya Allah, memang sedih gila sini. Tapi tu lah, momen ni memang sedih, tapi ending dia tak sedih. Sebab dorang jatuh atas badan Loki, atau lebih tepat naga Loki, Loki versi Nighthawk. Maka selamatlah semua budak-budak Elbaf ni dan juga parents dorang. Macam dah ada happy ending. Tapi itulah, sekejap je, tak ada happy ending pun sebenarnya. Sebab dekat chapter latest 1182 ni, nampak gaya pengorbanan parents tadi tu, perjalanan perik budak-budak Elbaf ni tadi dah kembali semula jadi masalah. And yang menjadi sakit hatinya juga, okay, masa dekat chapter 1175, Summers ni sebenarnya dah mampus, dah hancur dah kan, mati kena hentak dengan penumbuk Luffy, Gomu Gomu no Don Thor Rifle. Tapi lah, member di Immortality dia still lah hidup, cumanya dalam kena tangkap gitu. Kuasa dia tu pun dah kira reset, dah hilang. So budak-budak ni semua dah kira macam bebas kan. Sama juga dengan Killer Herm yang kontrol semua demon dreams ni, setan-setan mimpi ni, semua dah kena sapu habis. Dibersihkan oleh Loki dengan kuasa Nighthawk dia, dengan cara yang sangat-sangat mudah kan. Bam sana. Sebab Nighthawk ni pun dia bukan naga yang biasa-biasa guys. Okay, bak kata Jarul, Nighthawk ni dia adalah kategori naga yang paling besar. Dan bila pemakan dia pula giant yang bukan giant biasa, tapi giant yang lebih besar daripada giant yang sedia ada, iaitu Ancient Giant, maka lebih besarlah naga Loki, aka naga Nighthawk. And then dalam masa yang sama juga, kita dapat tengok Frankie dapat upgrade Super Vega Cola daripada Lilith. Masa ni Frankie bergabung dengan Jinbe untuk menghapuskan Demon Dreams yang terakhir. Dan Killing Herm pula KO lepas kena satu hit, hentakan kuat atas kepala daripada kaki Sanji. Dan akhirnya settle lah masalah-masalah tu. Masa ni semua berlaku dekat chapter 1176. Okay, tapi waktu tu lah, sekarang ni kita dah tahu lah masalah tu semua datang balik. Okay, sebab macam aku cakap tadi lah, sebab dia tak ada happy ending kan. So walaupun Summers dan Killer Herm dah kiok, dah KO semua tu, 5 chapter kemudian orang ni end up dapat upgrade, which is dekat chapter 1180 dulu. Daripada siapa? Daripada Imu. Tapi ni bukan Imu yang daripada mana-mana. Ini memang Imu yang betul-betul turun ke dunia bawah, muncul di Elbaf. Hoi. Tapi kita tak nak cakap pasal Imu dulu, sebab dekat chapter 1177 aku nak bagi sedikit pujian kepada Usopp. Bukan pujian kepada skill dia, bukan kepujian kepada teknik sniper dia, tapi kepujian kepada keberanian dia. Yelah, member ni kita tak perlu pun kisah dia nak jadi kuat atau tidak. Macam aku cakap dulu banyak kali, aku tak kisah pun Usopp ni kuat atau tidak. Aku just nak Usopp ni jadi paling function and paling berani. Function as a sniper, berani as a warrior. Sebab itu impian dia. Tak jadi kuat tak apa, tapi function. Sebab kita faham takkanlah dia akan jadi lebih kuat daripada Sanji, Zoro semua benda tu kan. As a part of Straw Hat Crew Yonko, dia kena at least ada berani dan juga function tu. So masa ni ada drama kejap di antara Brook dan juga Gonko Imu. Tamilah Usopp, dia bagi kata-kata keberanian dia tu kan. Tapi itulah, Imu Gonko malas nak layan. Akhirnya dengan one shot Usopp punya power, dia meletuplah kat situ. Macam Imu balas balik. And satu letupan tu memang kuat gila and menyebabkan nyawa Usopp dah jadi tipis. So Usopp dah nyawa ikan lah, maybe around 2% dia boleh hidup. Itu pun sebab itulah Frankie cakap, oh Usopp, apa aku boleh jadikan kau robot kan. So okey jugalah kot kalau Usopp jadi robot kan. Boleh jadi robot sniper ke, robot Sugeki ke, mungkin lebih function lah kan. Okey. Letupan tu juga bukan saja membuatkan Usopp hampir mati, Brook pun hampir mati. Tapi Brook dah kira consider mati. Okay, Brook pengsan lah kan? Dan akhirnya Loki dan juga Luffy dia masuk campur dan berlawan lah diorang dekat chapter 1178. Perlawanan diorang ni walau cover hampir satu chapter, tapi sebenarnya kejap je. Basically Loki cuma buat satu semburan kilat tapi tak kena. Luffy pula dia buat dia punya getting gun. Yang ni aku pun tak pasti dia kena ke tidak, tapi kalau kena ke tak kena ke, dia memang tak ada major effect pun. Dan akhirnya Loki diguna Niflheim untuk bekukan Gonko Imo, which is ini adalah satu strategi yang sangat-sangat berguna lah. Sebab yalah, macam mana kau nak lawan dengan orang yang ada immortality? So kau bekukan je dia, macam kau kurungkan je dia kan.
Yang menarik, sebelum tu juga Emu ada cuba nak buat Domi Reversi tau. As a typical Emu lah kan, semua orang dia nak Domi Reversi. Tapi bila dia cuba buat Domi Reversi dekat Loki, Nick Hawk dan juga Luffy Sun God ni, tak jadi apa-apa. And yang geramnya, memang kita tak dapat jawapan. Oda tak cakap pun. Emu macam nak cakap ada sebab dia, tapi Oda simpan dia tu sorok. So kita mampu berteori je lah kan, apa agaknya punca dia orang ni tak kena Domi Reversi. And disebabkan beku tadi tu, yang kena hanyalah Gonko bukan Emu. So saka Emu kat dalam Gonko tu, dia baliklah ke badan asal dia, which is dekat Marijua. Dan Emu yang tengah bengang dengan situasi dekat Elbaf ni, dia nak turun ke Elbaf secara fizikal, kan. So saka dia dah balik. So dia tu sendiri dengan saka-saka dia, dengan whatever, dia sendiri nak turun pergi ke Elbaf, seperti apa yang kita nampak dekat chapter 1179. Kat sini lah kita boleh nampak Gorosei yang tengah pening kepala, tengah stuck, tangan ibarat macam kena ikat, disebabkan various situation yang berlaku sekarang ni memang semua bukan di pihak diorang. Macam contoh insiden dekat Egghead, serangan ke atas Marijua kan, memang dengan bekalan makanan semua yang tersekat, diorang ni punya terdesak sampai diorang tak boleh nak hantar Admiral, ataupun diorang sendiri pun tak boleh nak turun. So that's why lah punya terdesak sampai Big Boss Emu ni sendiri yang kena turun padang, yang walaupun dalam masa sama si Big Boss Emu ni pun ada side effect bila dia turun padang, bila dia turun ke tempat awam. Nak buat macam mana, dah terdesak. Makanya berlakulah chapter yang paling gila di dalam sejarah One Piece, sebab Emu yang selama ni kita cuma nampak sebagai satu siluet, bentuk yang kita pun tak tahu body dia ke, bayang-bayang dia ke, apa benda ke kan, memang tak faham langsung konsep physical body dia. Akhirnya muncul turun ke Elbaf. Emu yang first muncul chapter 906 pada tahun 2018 akhirnya membuat kemunculan penuh pada tahun ini 2026, selepas 8 tahun. Hoi, lama. Okey, namun ini pun boleh consider sebagai rupa yang lain, form yang berbeza. Sebab dekat chapter ni, masa Emu turun ke Elbaf, dari form yang kita kenal sebelum ni, dia transform tau sebenarnya. Ataupun teori yang aku buat masa reaction chapter tu, dia macam daripada kepompong menjadi rama-rama kan, dia macam keluar jadi rama-rama macam tu. Contoh lah kan, dia macam kalau Pokemon kita ada Metapod berubah menjadi Butterfree, dia macam evolve. Sebab yelah, member pun asyik main dengan rama-rama kat bilik dia kan. So macam ada connection lah kan. And untuk menguatkan lagi teori ni, dekat chapter 1181 kita dapat tengok siluet Emu yang kita kenal selama ni. Dia ada masa tu dia ada bersama dengan Joy Boy. And yang menarik, siluet Emu tu tak ada benda tinggi atas kepala dia seperti ramai fans yang rasa itu adalah sebuah crown sebelum dia jadi raja ataupun ketua kepada 20 kingdom. Mungkin dia dulu kawan dengan Joy Boy ke benda kan. Aku tak nak cerita pasal benda tu lah. Cumanya at least mungkin itu memang rupa Emu yang normal, tapi Oda masih rahsiakan sebagai satu siluet. And aku tak tahulah macam nak cakap, sebab selama ni aku rasa itu bukan satu siluet, tapi macam sekadar shadow, bayang, makhluk hitam jembalang, benda-benda yang pelik. Something yang mudah faham, mungkin macam kita selalu guna Black Zetsu daripada cerita Naruto kan, just hitam macam tu je kan. Just a black thingy. Tapi nampak gaya aku salah. Ini memang satu siluet rupa manusia dia ataupun rupa normal dia. Cumanya yang ni pula, ini mungkin betul lah jembalang makhluk hitam, sebab benda ni pun pelik juga kan. Apapun yang ni pula yang kita nampak sekarang ni pula, ni mungkin jemaah versi iblis setan punya lain form lah. Yang version apa pun aku tak tahulah kan. Sebab kuasa Emu ni pun problem dia, Oda tak jelaskan secara spesifik. Dia makan buah Devil Fruit kategori setan ke, dia ni memang ada kuasa setan ke, atau dia ni memang setan ke, kita memang tak tahu. Sebabnya kalau dia makan buah setan like mythical devil Lucifer, something yang macam makan buah Nika Sun God, punya kategori Zawan, make sense lah, boleh ada form yang berbeza kan. Tapi walaupun dia ni setan yang betul sekalipun juga, pun sama, tak pelik ada form yang berbeza. Sebab setan kan, dia boleh berubah wajah, dia boleh menyamar, dia boleh jadi macam-macam benda. So susah juga nak cakap kan. Dalam masa yang sama, yang menariknya masa Emu turun ke Elbaf, ada efek muzik. Okay, ada efek rhythm, ada lagu sekeliling dia. And aku punya kefahaman pada waktu tu,
lagu ni mestilah lagu yang macam kasar, lagu-lagu heavy, lagu-lagu heavy metal, rock kan, benda-benda macam tu lah. Sebab rumah pokok berubah jadi hidup, bermaksudnya ini adalah efek awakening juga. Okay, sama macam Luffy sebagai The Sun God, sekeliling dia jadi rubbery, bergetah. Dan ada juga unsur muzik, rhythm yang kita semua kenal sebagai drum of liberation, keluar daripada jantung ataupun dada dia kan. So ada persamaan lah diorang dua ni kan, sebagai level-level dewa. Cuma si Imu ni dia lebih ke arah dewa yang jahat. Macam kalau kita sebut-sebut nama yang ada, Beelzebub ke Hades ke benda contoh lah kan. So yang Nika ni pula dia ke arah dewa yang baik lah, Sun God. Tapi kalau korang lupa, Nika Sun God ni memang God ataupun deity yang Oda sendiri create tanpa ambil spesifik karakter yang ada, mythical karakter yang ada kat dalam dunia yang nyata ni. Okay. And then alang-alang bila tengah cakap pasal Imu ni, aku ada pesanan masyarakat sikit lah. Sebab aku rasa macam kelakar bila aku baca-baca komen orang dekat macam Facebook ke dekat threads ke kan, masih ada lagi yang orang nak panggil Imu ni sebagai Imu sama. Geli tau. Aku sendiri pun dah lama gila, aku sendiri pun tak ingat bila aku panggil dia Imu sama. Sebab dia macam ni lah, bahasa Jepun sama tu adalah sebagai satu honorific untuk orang yang pangkat lebih tinggi, atau untuk orang yang kita respect, ataupun panggilan yang polite terhadap orang yang lebih yang kita hormat lah. Tapi Imu ni Imu ni dia setan kot. Kenapa nak panggil setan dengan honorific macam tu? Kenapa kau nak panggil setan dengan ada kata-kata khas, kata-kata respect? Panggil je lah dia Imu. Atau panggil je dia setan. Sudah. Aku tak tahu kenapa masih ada orang nak panggil Imu sama. Imu sama tu yang panggil dia Imu sama, grosir dengan golongan-golongan Knights of God, golongan-golongan setan ni je. Kita tak payah panggil dia Imu sama, panggil dia Imu je. Sumpah aku tak faham. Okay, itu pesanan himat masyarakat je lah. Okay, sambung balik. Now, dekat chapter 1182 muncul pula lagi satu dewa. Tapi bukanlah dewa yang betul pun, cuma dalam bentuk imajinasi, atau lebih tepat another dreams demon, iaitu daripada kuasa Killing Herb lah, yang dah dapat upgrade Omen daripada Imu yang kita cakap tadi lah kan, kuasa dia tu. So samalah juga dengan Summers, dia yang punca kapal nak curi budak-budak dia hancur sebelum ni. Now dia pun dah dapat upgrade Omen daripada Imu. Member siap boleh terbang-terbang lah, kutip entah mana-mana kapal tak balik tempat asal untuk nak sambung balik penculikan budak-budak tu. Sabar je lah, aku memang tak faham betul. Tapi diorang pun kelang kabut juga lah, sebab diorang nak cepat kan. Sebab yelah, diorang pun tahu ada side effect pada Imu kan. So diorang guna kuasa Imu yang Imu bagi tu dengan sebaik mungkin. Yang menariknya, cakap pasal dewa tadi tu, dewa ni pun sama. Dia pun ada efek macam Imu dan juga Nika. Ada efek muzik, ada rhythm, ada awakening, which is ada hujan lebat secara tiba-tiba kan, banjir. Dan itulah dia Zaza. Nak cakap kuat-kuat tapi sakit tekak. Zaza ni apa? Zaza ni nama untuk Rain God, sama macam Nika, nama untuk Sun God. Untuk pengetahuan korang kalau tak tahulah, nama Nika ni originally idea nama tu datang daripada bunyi bahasa Jepun SFX lah, which is sound effect, special effect, iaitu Niko-Niko, yang symbolize atau represent smiling. So bila mana-mana karakter smile atau grinning, senyum atau tersengih, sound effect Niko-Niko ni akan muncul. Okay, termasuklah dalam penggunaan dalam percakapan. Contohnya macam kalau bahasa Jepun dia Niko-Niko shite mashita. Contoh macam tu, which is dalam bahasa English dia he said with a smile. So ada perkataan smile tu adalah perkataan Niko-Niko. So sama jugalah dengan Zaza ni, Rain God Zaza. Zaza ni pun originally nama dia datang daripada bunyi untuk bahasa Jepun yang menandakan atau symbolize hujan lebat. Okay, and that's why lah orang kaitkan balik dengan dragon pada chapter 100 sebelum ni, masa kemunculan pertama dia dekat Lockdown. Sebab apa? Sebab ada sound effect Zah time tu, sebab time tu hujan. So adakah hanya sekadar sound effect, atau itu hint kepada kuasa dragon? Tu korang fikirlah sendiri. Aku tak nak bercakap pasal teori dragon ni lagi. Okay, cumanya aku nak cakap ada satu benda yang menarik. Sebabkan Killing Herb, Summers ni, orang rasa cakap diorang takut bila dengar cerita pasal Nika, pasal Joy Boy, pasal Zaza ni kan.
So Zaza ni pula bila kita tengok kalau dia tu ada dekat Dragon, sebab yelah Dragon ni kan musuh utama world government kan. So dia macam menarik lah kat situ kan. Bukan aku nak cakap confirm teori tu betul, tapi aku nak cakap like Zaza benda yang menakutkan untuk Celestial Dragon, and Dragon sendiri adalah benda yang menakutkan untuk Celestial Dragon. So yeah, it's like something like menarik lah kat situ kan. Okay. And then last kali aku nak beritahu korang, kalau korang perasan bila kita cakap pasal 3 dewa tadi tu kan, Nika, Imu dan juga si siapa tu, Zaza, kan ada efek-efek, ada music semua tu kan. Korang perasan tak benda ni ada persamaan dengan satu movie One Piece, iaitu filem Red. Kenapa? Sebab filem Red dia mengetengahkan konsep music, konsep rhythm, konsep awakening, konsep lagu pun sama dekat King Devil dalam cerita tu. Aku tak nak tekankan sangat sebab cerita tu non-canon kan, tapi korang nampak tak persamaan dia tu apa. Sebab itulah aku cakap filem Red sebenarnya penting. Satulah aku banyak kali nasihat ke korang, jangan terlalu geli dengan cerita tu je sebab banyak lagu. Sebab lagu ni main peranan penting dalam cerita One Piece. Sebab itulah Oda, semua dewa-dewa dia ada lagu-lagu dorang, ada music effect untuk dorang. So maksudnya dia ada kaitan. Okay, tu nantilah cerita. Kita kembali semula kat sini. Sebab ada satu lagi benda yang aku nak cakap. Kalau aku faham korang, bila kita cakap pasal God tadi tu juga, aku faham korang excited dengan Arc Skypiea. Sebab aku ingat Arc Skypiea ni adalah first yang sebut pasal God of Rain, God of Waters, God of Earth semua ni. Tapi sebenarnya Cat Elbaf ni yang dah explain dengan lebih detail. Cat Elbaf ni yang lagi penting. So lupakan je lah Skypiea tu. Kita dah masuk Elbaf ni, Skypiea tu dah tak ada apa-apa. The last time yang kita boleh guna hint ataupun benda yang menarik pada Skypiea tu memang daripada zaman masa Luffy jadi Nika tu je, which is kita ada siluet Nika, Luffy tengah menari masa lepas habis Skypiea kan, which and then tentang God of Rain, Son of Sun God, semua benda tu. Sebabnya bila kita dah masuk Elbaf ni, dia dah overlap Skypiea tau. So Skypiea tu tak penting. Aku tahu kenapa orang nak cakap skip Skypiea lah tu, tak tengok Skypiea tu, lupa. Dude, kita dah Skypiea tu dah habis. Cerita pasal Skypiea tu dah habis kat Wano dah. Bila kita dah masuk Elbaf ni dah lebih daripada Skypiea. Sebab apa? Okay, ni aku cerita kat korang. Sebab kita ada Harley Text. Harley Text ni dia adalah sebuah ancient religious text. Harley Text ni dia punya information ataupun umur dia saja jauh lebih tua daripada Skypiea. Okay? And dalam Harley Text ni juga dia dah mengconfirmkan, and dia dah sebut memang wujud Sun God, Forest God, Earth God. So apa yang kita nampak kat Skypiea tu dah tak ada apa-apa dah, sebab Harley Text ni dah confirm dengan dia. So bila orang terkejut dengan dewa-dewa ni semua, tak payah nak macam tak tengok Skypiea tu. No, Skypiea dah tak penting dah. Okay. And then tambah lagi dalam Harley Text ni yang menarik lagi kan, siap mention lagi tentang ada mythical creature yang menakutkan seperti Serpent of Hellfire. And then dalam Harley Text ni juga dah bagi tahu yang demon tu wujud. So maksudnya devil, setan-setan ni memang real. Okay, and dorang ni tamed by the Forest God. Kan? Ini pula teori yang berkait dengan Chopper lah kan. Sebab masa dekat chapter 1178, bila Chopper tampar giant-giant yang kena Domain Reverse ni, tiba-tiba diorang berubah jadi baik balik kan. So orang macam kaitkan balik macam this is just like the Forest God yang tame demon. So itu yang orang kaitkan Chopper dengan kata Forest God kan. So dia nampak tak Harley Text tu sebenarnya lagi penting. Lepas tu dalam Harley Text ni ada explain lagi yang diorang ada Sea God, yang di mana Harley Text ni dia tak mention Rain God. Okay, dia mention Sea God. Ni pun benda yang menarik sebab wow, kita ada Rain God, kita ada Sea God. And tambah lagi, kalau korang tak berapa nak fokus lah baca Elbaf ni ataupun lupa, ada satu lagi God sebenarnya dalam history of Elbaf, Warrior God. Banyak betul God kan. Dalam Elbaf ni banyak gila God, iaitu pemilik asal Ratnir, peneman kepada Ratatoskir, dan juga rival kepada Sun God. Maksudnya kalau dia rival kepada Sun God, dia zaman-zaman Nika lagi lama. Tapi itulah, ni mungkin sekadar nama panggilan je lah kot. Macam Ryuma pun dia nama gelaran dia pun Sword God. Cumanya
Yalah, sebab bila kita cakap pasal ni zaman nikah ni, zaman yang jauh lagi lama lah kan. Zaman yang sebelum nikah tu jadi buah. So mungkin warrior god ni pun dah pernah jadi, orang kata sekarang ni pun dah jadi devil fruit kan. We're like, who knows. So memang gila Elbaf ni. And aku rasa itu saja kot. Aku dah tak ada idea nak cakap apa. So apa pendapat korang? Komen kat bawah apa pendapat korang tentang review kali ni. Assalamualaikum. Thank you for watching. Aku sebenarnya nak cakap lagi tapi aku sakit gila sekarang ni. Sakit gila dada aku. Tak boleh nak cakap dah.